Seekor RM2. Oh, RM2. Telur puyuh. Puyuh RM1 kak? Telur puyuh 4 ketul RM3.5. 4 ketul RM3.5. Ni sambal kupang. Tai kupang. Boleh kupang minyak kak? Satu sendok RM5. RM5 saja. RM5 sahaja. Sambal sotong kering. Boleh kak? Ni tak pedas sangat kan? Tak. Budak-budak pun boleh makan. RM5? RM5 satu sendok. Oh, ni semua lauk habis-habis lah? Habis lah. Habis-habis. Sambal paru? Boleh. Okay. Sambal paru RM5. RM5 juga? Ya, betul. Dia akan buka kau beli kak? Pukul 5 petang hingga 10 malam. Oh. Buka daripada hari Sabtu sampai hari Khamis. Okey. Hari Jumaat kita tutup. Sambal kerang RM6. RM6 satu sendok. Sotong RM sotong ni? Sotong ni kira RM10 80 gram. Okey? Boleh kak? Okey. RM10 je? RM10 je. Oh, banyak. 80 gram. Saya kak? Sambal lah kak, lupa. Sambal sambal biasa dan sambal pedas. Biasa kak? Biasa ya. Okey. Dah. Alright. Habis ni kak saya makan tu Okey. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.